Apa yang dia nampak terus buat badan dia lemah. Berdiri depan kelambu, satu sosok nenek tua bongkok 3, rambut putih panjang sampai lantai. Dia berdiri kaku, tak bergerak langsung, macam tengah perhati ke arah kelambu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Cengkeh SC Stories. Saya Abang Cengkeh. Video pada kali ini saya nak bawakan satu lagi kisah seram dari Sarawak yang dikongsikan juga oleh Apai Bian, tentang sebuah tajau lama yang bukan sekadar tempayan biasa, tapi ada yang sesuatu menumpang kat dalam tu. Persoalannya, betul ke benda tu menjaga atau sebenarnya menunggu sesuatu? Jom kita dengar kisah ni. Okey, supaya cerita ni lagi mudah faham dan lancar bila dengar nanti, saya bagi pengenalan sikit. Zaman dahulu tajau ni memang antara harta yang paling tinggi nilai dia dalam masyarakat Iban. Lagi banyak tajau yang seseorang atau sesebuah keluarga tu miliki, lagi tinggilah martabat diorang dalam kalangan masyarakat. Tajau ni bukan sekadar barang biasa. Zaman dulu, ia diperoleh hasil daripada ngayau. Maksudnya, rampasan daripada musuh yang berjaya dibunuh atau ditewaskan. Ngayau pula merupakan aktiviti memburu kepala oleh masyarakat Iban atau kaum Dayak suatu ketika dahulu, sama ada untuk meluaskan kekuasaan ataupun merebut wilayah yang kaya dengan sumber alam macam pokok sagu, buah-buahan, sungai yang cantik dah, dan macam-macam lagi lah. Kisah ni Apai sendiri alami masa masih bersekolah rendah dulu, tepatnya tahun 1997. Masa tu Apai baru darjah 4, umur baru 10 tahun lah. Kampung yang sama macam kisah sebelum ni. Kejadian ni berlaku di sebuah rumah panjang lama. Rumah moyang Apai yang terletak agak jauh dari kampung sekarang. Di situ ada satu tajau lah. Kalau dalam bahasa Melayu lebih kurang macam tepayan lah kan. Rumah panjang lama Tok Yang ni asalnya ada 12 pintu. Maksudnya 12 keluarga lah yang duduk kat sekali dekat rumah tu. Tapi sekarang tinggal 5 pintu je yang masih utuh dan boleh didiami. Selebihnya dah roboh sebab tak dijaga kan. Dari sinilah cerita ni bermula. Cuti penggal bulan 3 tahun 1997 tu dah beberapa hari nak habis masa tu. Apai tiba-tiba pasang niat lah nak ikut Tok yang bermalam kat rumah panjang lama tu yang agak jauh dari kampung. Perjalanan dia bukan main jauh. Kebiasaannya ambil masa 6 hingga 7 jam naik perahu. Lagi-lagi kalau musim kemarau. Air sungai jadi cetek dan arus pun deras. Memang lagi mencabar. Pagi Sabtu tu, Apai terus suarakan hajat dia dekat Tok Yang. Tok Yang ni cuma geleng kepala je, tanpa cakap apa-apa pun. Macam dah biasa sangatlah dengan perangai si Apai ni. Memang sebelum ni pun pernah jadi. Bila Tok Yang tak bagi ikut pergi sawah padi bukit untuk bermalam, Apai selamba je ikut dari belakang, naik perahu seorang diri itulah. Memang jenis budak keras kepala. Keselamatan langsung tak fikir. Yang penting nak ikut Tok Yang. Sebab tu dia selalu panggil Apai ni budak nakal. Pendek cerita, lepas perjalanan yang memang memenatkan tu, akhirnya sampai jugalah di rumah panjang lama Tok Yang. Sebenarnya rumah panjang tu sekarang lebih kepada tempat simpanan padi. Rancangan asal Tok Yang adalah nak pergi tengok sawah padi bukit dia dan mungkin bermalam 1-2 malam lah kalau perlu. Takut-takut padi dia kena makan dengan binatang liar. Bila sampai kat kawasan Tanju, bunyi kayu usang yang berkeriut tu dah cukup buat Apai rasa seram. Takut-takut patah dan jatuh dari ketinggian hampir 4 meter. Dalam kepala sempat jugalah dia berangan, kalau jatuh ni boleh tahan sakit juga ni kan. Tapi tetap jalan dengan berhati-hati ikut Tok Yang masuk ke bilik. Keadaan rumah panjang tu memang usang, semak dan menyeramkan. Walaupun rangka utama masih kukuh sebab guna kayu belian, tapi atap banyak yang bocor bila kena hujan. Tapi bagi Apai, masa tu semua tu dia tak kisah pun. Yang penting dapat ikut Tok Yang. Sampai macam tu sekali. Lepas siap angkat barang dari perahu, langit pun makin gelap. Tanda malam dah nak menjema dah. Tok Yang dia teruslah masak nasi kat dapur tradisional.
Manakala Apai pula dia sibuk buat lastik burung untuk guna esok. Mana tahu kan ada tupai ke makan buah kokok belakang rumah panjang tu. Lepas makan malam tu, diorang pun tidurlah awal, lebih kurang dalam pukul 11:30 malam jugalah, sebab penat gila perjalanan dari kampung tu. Malam tu memang dingin, memang sejuk. Tambahan pula bunyi kayu-kayan daripada struktur rumah yang sekali-sekala berbunyi dia tiup angin malam. Bunyi itu beberapa kali buat Apai terjaga dari tidur. Tapi sebab terlalu penat, mata memang susah nak buka. Sampailah satu masa tu, Apai terdengar bunyi macam perempuan menangis. Sedih, tapi sama-sama, bercampur dengan bunyi katak, cengkerik dan bunyi hutan yang lain. Mula-mula Apai buat tak tahu je, ingat salah dengar kan. Tapi makin lama bunyi tu makin jelas dan makin dekat. Apai perlahan-lahan buka mata, tapi keadaan gelap gelita. Lampu minyak tanah pula agak jauh dari tempat tidur. Dalam kepala fikir positif lah, mungkin ada orang lalu bawah rumah kan, bawah rumah panjang tu lah. Tapi dalam hati tahu benda tu bukan manusia. Mana mungkin ada orang berjalan bawah rumah panjang tanpa lampu malam-malam macam tu. Apai cuba tidur balik, tapi telinga tak bagi. Bunyi tangisan tu makin kuat, tersedu-sedu. Apai bangun, duduk dan toleh ke kiri. Nampaklah si Tok Yang ni masih lena tidur, siap berdengkur kuat lagi. Apai pasang telinga betul-betul. Rupanya bunyi tangisan tu datang dari arah dapur. Masa tu bulu roma terus tegak. Alamak, jerit Apai dalam hati. Nak kejut Tok Yang rasa tak sampai hati sebab nampak penat sangat. Jadi Apai cuma duduk dalam selimut, dengar aja bunyi tu. Sekejap berhenti, lepas tu sambung balik. Kadang-kadang suara tu bertukar jadi sangat garau, macam bunyi harimau mengaum dalam hutan. Rasa mengantuk terus hilang. Tambah lagi, sekali-sekala datang bau kuat, macam bau haiwan besar yang lama tak mandi tau. Memang meloyakan. Apai terus tutup hidung dia dengan bantal. Tapi tak lama, sebab susah nak bernafas. Bila Apai turunkan bantal perlahan-lahan, apa yang dia nampak terus buat badan dia lemah. Berdiri depan kelambu, satu sosok nenek tua bongkok 3, rambut putih panjang sampai lantai. Dia berdiri kaku, tak bergerak langsung, macam tengah perhati ke arah kelambu. Muka tak nampak sebab gelap dan lampu jauh. Memang mengerikan. Apai cuba jerit, tapi suara tak keluar. Nak gerakkan tangan, kaki pun tak boleh, macam kena kunci. Badan rasa berat melekat ke lantai. Apa yang Apai mampu buat masa tu? Cuma pejam mata dan dalam hati cakap, tolong jangan ganggu saya takut. Macam tu. Entah bila benda tu hilang, Apai pun tak pasti. Sebab akhirnya tertidur dalam keadaan duduk. Memang seksa. Nak pergi jamban malam tu memang tak berani sebab kena lalu dapur. Jadi Apai terpaksa kencing celah papan je dengan selak tikar mengkuang. Pagi tu Tok Yang dah siap buat sarapan. Ubi bakar dengan kopi. Cara dia kejut Apai pun lain macam. Terus sumbat ubi panas dalam mulut. Apai bangun. Tapi kejadian malam tu belum cerita lagi. Masa lalu dapur, Apai tengok sekeliling. Semua nampak normal. Tajau pun tak terusik langsung. Lepas sarapan, Apai pun bukalah cerita. Tok, semalam saya tak dapat tidur. Tok Yang cuma senyum sambil gulung rokok daun nipah. Dia terus jawab, kamu dengar dia menangis ke? Kata kuat, berani. Tapi kencing pun celah papan. Terus Apai terkejut macam kena sambal putih. Macam mana Tok Yang boleh tahu semua tu kan? Rupa-rupanya dia kata dia bau kencing dalam kelambu. Tapi yang pelik, macam mana dia tahu pasal bunyi menangis tu? Tak lama lepas tu, Tok Yang pergi dapur dan datang balik bawa satu tajau besar. Tinggi lebih kurang 1.5 meter lah. Apai tanya, kenapa bawa tu? Tok Yang jawab sama je. Dialah yang kamu dengar semalam. Dia lapar, atuk lupa nak bagi makan. Teruslah Apai rasa seram sejuk. Nak cakap pun tersekat. Tok Yang pun duduklah sebelah Apai ni macam dua kawan dan mula cerita. Tajau tu sebenarnya pusaka turun-temurun dari moyang, berasal dari Kalimantan, hasil rampasan masa ngayau. Dulu kepala musuh disimpan dalam tajau tu. Bila dah turun ke generasi seterusnya, tengkorak tu dipindahkan ke tempat lain. Tapi benda yang menumpang dalam tajau tu masih ada. Benda tu sebenarnya jaga rumah, jaga tanaman, jaga harta. Banyak kali pencuri lari lintang pukang sebab nampak benda tu. Rupa dia menurut cerita macam mawas tau, tapi jauh lebih besar.
Setinggi pokok langsat, berbulu lebat dan mata merah menyala. Dia cuma muncul kalau ada niat jahat, macam nak mencuri ke atau nak hantar sihir. Tok Yang pesan, terpulang pada keturunan sama ada nak simpan ataupun tak. Kalau niat baik, baiklah jadinya. Kalau niat buruk, buruklah balasannya. Lepas tu, Tok Yang pun buatlah ritual, sembelih ayam dan sediakan piring untuk bagi makan Tajau tu. Lepas ritual selesai, terus senyap. Tak ada lagi bunyi menangis. Sampai sekarang, Tajau tu masih lagi disimpan di Rumah Panjang. Itulah kisah Tajau lama yang dikongsikan oleh Apai Bian. Kalau betul apa yang diceritakan tu, jelas bukan semua benda pusaka tu sekadar barang lama. Ada yang datang sekali dengan penjaga yang kita sendiri tak faham. Apapun semuanya kembali pada niat. Baik niat kita, baiklah jadinya. Kalau korang suka kisah yang macam ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe Seram Cengkeh SC Stories. Saya, Abang Cengkeh. Jumpa lagi dalam kisah seram yang lain. Assalamualaikum. Bye.